soalan yang agak luar biasa. Tetapi ianya kadang-kadang kemalangan ataupun kejadian yang berlaku ni macam nak gerah pun ada juga. Sebab yang pertamanya kita lihat seperti mana yang dikatakan oleh Yang Berhormat Langkap, tertumpu kepada pelajar. Kalau nak gerah ni dia tak tertumpu kepada pelajar. Tetapi apabila tertumpu maka ianya perlu kita ambil berat. Dan langkah-langkah keselamatan insya-Allah kita akan beri tumpuan. Dan walau bagaimanapun di kawasan Ulu Kasar yang dulunya tidak mempunyai kehadiran pelancong. Tetapi oleh kerana ada beberapa produk baharu di latar Ulu Kasar ni, termasuklah dengan santuari kelahnya, mini lagi, masih dalam berusaha lagi, dan tercatat kehadiran ke situ lebih kurang 30,000 sahabat. Maksudnya ramai pelancong dah nak pergi ke latar Ulu Kasar yang selama ni sunyi. Dan sekarang apabila berlaku lemas dan kita nampak anak-anak muda ni terlampau gairah sebenarnya. Terlampau gairah sebab ada beberapa aktiviti di latar ni agak luar biasa dan agak mencabar. Oleh sebab itu saya insya-Allah kita akan berdepan dengan pengusaha community based tourism ni supaya mereka menyediakan lagi lebih banyak lagi kelengkapan keselamatan dari segi individu itu sendiri seperti life jacket dan sebagainya. Itu sangat penting kalau dia melibatkan air terjun ataupun melibatkan banyak air. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat Langkap dan insya-Allah kita akan buat satu perjumpaan untuk kita bincang secara kaedah mana untuk kita nak elok daripada lemas. Terima kasih Tuan Ketua.